Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya ada di lapangan lagi. So, kita fly santai dulu Kita try berjalan-jalan dulu, tengok keadaan sekeliling kita. So, terbang dulu santai. Tak nampak jalan aku ni. Ada ranting kan, tak tahulah. Belok dulu. So, hari ni macam biasa. Patutnya ini aku fly LiDAR. Cuma aku tadi dah tengok skop kawasan kerja. Agak padat dan banyak. Jadi aku ubah aku punya plan hari ni. Kita jalan topo biasa. Ni base GPS station. Ada station GPS kat sini. Station GPS di situ. Dan ada nilai control station TBM juga di bawah ni. Ni bawah ni. Tu dia. Okey, so hari ni kita bervlog lagi menggunakan Hover Air X1 Pro Max. Tersantai-santai lah dulu So kalau tengok tadi sebelum aku terbang, kau boleh tengok aku bersama kereta aku di sini dan payung baru. Sebelum ni kalau kau lihat aku menggunakan payung warna biru. Payung tu payung biasalah, berapa inci, tak ingat berapa inci. Sekarang ni aku dah beli payung baru sebab memang memerlukan dengan keadaan cuaca yang sangat panas. Keadaan aircon yang tiada di sini. Aku belilah payung beli payung untuk aku berteduh ketika orang cakap buat kerja pemetaan lah. So boleh berteduh. Jadi remote screen dan sebagainya terlindung daripada pancaran terik matahari lah. So ini dia aku di sini lah. Okey, hari tu ada orang tanya aku kenapa buka bonet depan Sebenarnya aku nak tunjuk lah, enjin aku ni sebenarnya panas. Aku tak tahu siapa yang menggunakan Ford Ranger. Boleh tengok tak enjin ni? Enjin ni agak panas sebenarnya. Ni adalah Ford Ranger 2019 kalau silap aku. Enjin dia sangat panas kalau kita berhenti parking dan berjemur macam ni. Kadang-kadang kalau kita buka aircon, lagipun kereta ni aircon dia kadang on off. Aku tak tahu, ada orang kata relay. Mungkin aku akan check dia punya relay tu. Kita akan check kat bengkel ni dia punya relay, adakah sama ada betul relay ataupun sebagainya. Sebab aku pernah hantar bengkel, dia kata kompresor jam. Tapi tadi aku hantar tempat member aku, dia gode je aircon hidup. Tapi hidup macam tu lah, hidup sekejap, lepas tu dia tak hidup balik. So itu dia lah keadaan kereta kenapa aku buka. Sebab aku nak sejukkan enjin. Kalau tak memang panas terik. Okay, sementara kita tunggu tim kita. Ni kita punya macam cakap apa, station base GPS kita. Kita parking kat sini. Ini adalah station macam cakap apungan lah, sebab kita akan grid ship ke point yang kita dah tahu dia punya point. So kita grid ship di sana. Okay, kita naik atas sikit. Aku nak try naik atas lah. Aku ni mungkin tak ada apa. Kita tengok kawasan kirapan kita. Laluan sepanjang mungkin ada 10 kilo ada. Laluan di bawah ni. Laluan di bawah ni lah, dengan kesibukan kenderaan lalu lalang, lori. Tapi kita bermula di sana. Dekat sebelah sana ada flyover. Kita bermula di sana dan kita akan bawa ke area sebelah kiri ni sejauh, tak ingat lah, mungkin dah 10 kilo ke, 10 kilonya tu. Jauh sana lah. Okay, jadi aku di bawah sini. Saya nak try landing sekejap. Nak landing kan tengok bawah bahaya. Kita tak nampak ada kat mana drone kita ni. Okay, ni tali-tali untuk aku towing dan sebagainya. Okey, cukuplah untuk vlog hari ni.
Aku sebagai log harian aku je untuk tahu keadaan aku sekarang, waktu ni aku berada di mana. Sekarang ni adalah 26 Jun 2025. Aku berada di sebuah kawasan perindustrian untuk kerja pemetaan. Ini sepatutnya kita ada fly lidar, tapi aku ubah plan sebab kita nak kejar masa. Sebab kawasan yang agak besar juga dan panjang, jadi aku tukar perancangan aku. Kita buat topo dulu, kita layan detail jalan dulu. Lepas detail jalan ni banyak sangat butiran kecil-kecil yang kita tak nampak kadang daripada pemetaan lidar. Okey, jadi jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kerana sudi menonton. Ni adalah Hover Air S1 Pro Max. Sekarang ni aku tengah bervlog menggunakan ni dan audio merakam menggunakan beacon ni. Terbaik santai, drone besar aku dah tak ada. Aku pakai drone ni. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.